duit. Sumpah tak ada duit. Janganlah macam ni. Ni ada ni. Hati tipu aku lah. Duit aku. Alah, hang bagi tahu cikgu aku tumbuk hang. Tak tahu kita ni tumpuk. Siap hang. Tak ada apa cikgu. Awak bersepa tu, menangis sepa. Bestnya kalau dapat belajar silat dengan mereka. Kau ni kenapa termenung je ni? Aku teringin nak belajar silat. Boleh je nak belajar. Petang ni Mai dah berlatih silat. InsyaAllah aku Mai. Menjadi raksa mengisi berkatku agar aku bisa berdiri tegap dan segak bagai kau, Laksmana Melayu. Kasyah lah. Jom kita pergi. Ada apa dalam beg? Tak ada apa, tak ada apa. Weh, janganlah. Apa ni? Ni apa ni?
Assalamualaikum cikgu. Saya nak laporkan kes buli. Kes buli. Tu. Ya. Okey, masuk. Terima kasih tak melaporkan. Kalau tidak, cikgu pun tak tahu. Terima kasih yang buat. Tenaga sarjan. Nak tengok kelakuan awak. Macam mana ni? Kita di sekolah ni ada tapi awak masih lagi buat perkara-perkara yang tak betul. PKM dah bagi tahu dah setiap kali perhimpunan tak mau ada buli ambil duit. Pasal awak jadi lagi. Mereka buli seorang ni dia buat apa? Nak duit semua. Ingat, buli tu salah. Dalam sisi undang-undang salah. Jangan buli. Kesian kawan-kawan. Jangan tindas kawan-kawan. Awak mahu ke ibu bapa awak dinyeret tu oleh polis? Tak mahu. Jadi jangan buat. Terima kasih pada sarjan. Ini yang melaporkan. Ini yang melaporkan, ni dari pengawas. Jangan buat lagi. Nanti kalau ada apa-apa, cikgu laporkan kepada polis terus. Polis datang, tangkap kalau tahu. Mau. Kemerdekaan mengajar kita menghormati maruah setiap insan. Di sekolah, semangat merdeka diterjemahkan dengan saling menghormati, membantu rakan dan berani menolak segala bentuk buli. Jika anda dibuli, beranilah bersuara dan dapatkan bantuan. Marilah kita jadikan sekolah tempat yang selamat, aman dan bebas daripada buli demi masa depan yang lebih sejahtera.